atas tu nanti ambil gambar di atas ya. Apa nama tempat ni? Cameron Highland. Kelok 9. Nah, ini jalan lama dia. Nah, ini kita ikut jalan lama. Oh. Nah, lepas tu kita keluar turun ikut jalan yang baru ini. Okey. Kenapa Kelok 9? Memang kelok dia tu macam angka 9. Ha, coba lah tengok. Kelok dia memang patah-patah. Kelok 9 macam nombor 9 lah cakap. Come on, you can do it. Apa? Berani toilet. Biasa. Berani toilet. F1. F1. Toilet. Mana ada toilet? Ada. Ini masuk hotel. Saya nampak ada. Ya kak. Ini baru kelok 5. F1. 2 ways. 1 way ticket kalau diconsider. Dia ada. Kalau kedai-kedai ni biasanya masih musim salji pun dia buka. Ni selisihnya. Jangan bagi info tak betul Ini kan enggak besar sikit. Bawah tu kecil. Ini tengah-tengah ini. Ini jalannya kalau terus pergi Pekanbaru Riau. Kita putar balik. Tuan, ada pertanyaan. Siap. Ini kedai ni kenapa tak buka? Hari ni tak buka. Memang tak buka lagi. Yang masa cuti aja buka. Cuti kan ramai. Okey, ini lekok yang last. Dah. Bagaimana tadi? Pekanbaru Riau. Berapa jauh? 8 jam. Tak nak. Memang tak ada pun nak bawa. Kita shopping di sana. Jalannya ada shopping aja lah. Oke, kita berhenti di sana. Cuma ambil gambarnya sekejap. Lepas itu kita turun balik. Mana Jak? Enggak, nak. Enggak kosong. Allah. Semua sayang nyawa. Untuk dibakar tu. Dibakar jantung. Lepas ni kita pergi mana?